30 tahun yang lalu adalah sejarah dan pembentukan asas. Namun, 30 tahun yang akan datang adalah komitmen dan cabaran untuk memastikan potensi KPRJ sepenuhnya bagi melakar impak yang lebih besar dan memacu Johor ke arah masa depan yang lebih gemilang. KPRJ juga perlu melangkah dengan lebih berani dan strategik sebagai syarikat GLC utama di negeri Johor. Dalam konteks ini, potensi Zon Ekonomi Khas Johor Singapura JSSEZ perlu dimanfaatkan sepenuhnya untuk memperluas jaringan antarabangsa melalui inisiatif pelaburan strategik jangka panjang untuk menjamin kelangsungan dan pertumbuhan masa depan syarikat. Pada kesempatan ini juga, saya ingin merakamkan setinggi-tinggi ucapan tahniah dan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam menjayakan Majlis Sambutan Ulang Tahun ke-30 KPRJ pada petang ini. 3, 2, 1. Tahniah dan syabas diucapkan kepada kumpulan Berasaran Raya Johor di atas kejayaan ini. Memperkenalkan logo baharu KPRJ.